So, this is my hometown. Welcome to Balik Pulau. Masa awal-awal aku pindah keluar daripada Pulau Pinang, that was in 2015, 2016. Aku rasa macam hati aku ni stuck. Bukan sebab Balik Pulau ni tak bagus. It's very good. Cuma aku rasa macam ada something dekat dalam hati aku yang I wanted more. Tapi benda ni susah nak explain kat orang luar, especially bila dah membesar dalam Balik Pulau hampir 10 umur hidup lah. And untuk hampa yang mungkin tak pernah duduk kat Balik Pulau, especially membesar kat Balik Pulau, aku beritahu awal Balik Pulau ni memang simple. Memang simple lifestyle. Time aku membesar dulu, KFC pun tak ada lagi. And it's very nice. Bagi aku it's very nice sebab kenal adik-beradik semua dekat sini, kawan-kawan semua kat sini. Kawan-kawan yang besar sekali sekolah rendah. Bukannya macam nak pergi tengok wayang, main bowling apa semua sekali. Just lepak-lepak kat sawah. Tengok goyang kamera ni. Macam lepak-lepak kat sawah. Kalau dating dulu pun pergi library, makan bihun soup. Bihun soup dulu RM2.50. Mana nak dapat dah bihun soup RM2.50. Tapi itulah, bila fikir balik makin lama aku besar, aku perasan yang aku makin selesa. Tapi aku rasa kot, tambah pula kita orang lelaki ni, dia ada bahaya ni bila kita terlampau selesa. Aku baru ingat sangat apa yang semalam aku sembang dengan Pak Long aku masa pergi beraya. Dia kata orang lelaki ni, dia benda paling bahaya bila makin berumur, dia start selesa. Selesa macam mana? Sebab hari-hari rutin yang sama, pergi tempat yang sama, buat benda yang sama. As a man especially kan, kalau tak keluar tengok dunia, you're not learning anything. And then when you're not learning anything, maksud dia hang tak grow. So macam bagi aku, it's a trap lah. Boleh katakan dia macam perangkap tau. Tambah-tambah bila kita takut nak keluar daripada tempat yang kita dah selesa. Sebab tak senang. Bayangkanlah macam aku kata tadi, sini ramai adik-beradik, rumah semua kat sini. Bayangkan nak keluar pergi tempat yang kita tak familiar, nak masuk dunia yang kita tak familiar. Bila seluruh hidup hang membesar kat Balik Pulau, semua benda familiar. Kedai makan kat sini, bihun soup RM2.50 dekat sini. Orang kata apa lagi? ABC RM1 boleh makan lagi. Tengok pergi kat luar kena bayar bihun soup saja RM10. Risau. Tapi aku fikir-fikir balik, kalau aku tak mau keluar daripada aku punya comfort zone sendiri, sampai bila? So masa tu aku kena buat decision. Aku nak keluar ke? Aku nak stay dalam keselesaan aku ni. So nak pendekkan cerita yang panjang, 2016 macam tu aku pindah. Aku pindah pergi Selangor. And that's when a lot of things change lah. Mata aku memang buka betul-betul. Sebab nak bandingkan dengan Balik Pulau, Selangor boleh dikatakan totally different level of environment lah. The life pressure, the pacing hidup tu, semua benda laju. Semua benda kena bayar. Semua benda mahal. Tapi at the same time, aku develop skill, which is how to survive. Macam mana nak survive bila kena pressure dengan hidup ni. Katakanlah mungkin insyaAllah lah, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun daripada masa sekarang aku akan main balik ke Balik Pulau. InsyaAllah kalau aku nak pencen dekat sini kan, retire. Skill yang aku dah develop masa aku keluar daripada Balik Pulau tu, dia akan ikut. Mungkin Balik Pulau dah berubah dah masa tu, but aku pun mungkin dah berubah dah masa tu. Balik Pulau still kena pergi Balik Pulau lah. Okay, insyaAllah. Aku harap time tu ada lagi lah semua sawah-sawah ni cantik, boleh jalan lagi. Aku ingat lagi dulu, aku dah jenam pergi mandi dekat tepi sungai macam tu dengan kawan-kawan. Siap bawa goggle lagi. So that is going to be a memory yang aku akan revisit balik, mai balik. Tiap-tiap kali balik raya ke, memang akan teringat lah Balik Pulau ni. Mak aku orang Selangor. Sampai sekarang dia mengaku dia orang Balik Pulau, padahal orang Selangor. Tapi sebab mak aku dah membesar and stay dekat Penang ni 35 tahun sejak kahwin dengan bapak aku, she didn't want to leave. Memang mak aku tak mau keluar. Semua orang Balik Pulau boleh katakan dia kenal. Bukan semua lah, ni orang Penang punya style. Kami kalau cerita ni, dia punya pembesar tu, hyperbola dia tu memang over. Orang Penang je boleh sembang macam ni tu. Tu dah ni kalau sedap ni makan ni terangkat rambut. Aku yang tak ada rambut pun rambut boleh terangkat. Tapi tu aku cakap, dia ada dia punya
appealing tarikan dia bila duduk dekat balik pulau ni. Sampai ada kawan aku yang dah kenal aku kan, sejak dia kata, you dah pindah Selangor, dah stay kat Damansara 10 tahun dah, pekat lagi utara you. Aku cakap balik, ni kira aku adalah juga sikit cakap Selangor dengan hampa. Kalau aku cakap betul utara aku mampu hampa tak faham. Tapi itulah apa yang aku boleh nak cakap kan is, sometimes benda yang kita nak tu kita kena keluar. And mungkin aku rasa mungkin ada antara hampa yang tengok video ni, mungkin hampa bukan orang Balik Pulau, mungkin hampa duduk dekat kawasan hampa sendiri, Teluk Intan ke, Bangun Datuk ke, Hutan Melintang ke. And hampa macam banyak lagi benda yang aku tak kenal dunia ni. Tapi aku risau kalau aku keluar, aku nak buat apa? Terang cakap aku pun tak boleh nak bagi jawapan kat hampa. Tapi the best advice aku boleh bagi is try dulu. Sebab at the end of the day, hampa still boleh pergi balik. Paling teruk pun orang nak kata apa, orang tu dah balik mai dah, orang bandar. Okey lah, kurang-kurang pun aku dah keluar. Kurang-kurang pun hampa mungkin dah keluar dah daripada kampung tu. Tapi hampa mai balik, sekurang-kurangnya bila hampa mai balik tu tak kosong. Lagi bagus daripada orang yang kata tu, dia kata je tapi dia tak pernah buat apa. Dia buat satu benda je, dia stay kat situ. Kalau hampa boleh keluar daripada somewhere, hampa keluar. Sebab kita tak tahu benda apa yang kita akan belajar, peluang apa yang akan dibuka untuk kita. Sebab terang-terang macam bagi aku boleh bagi contoh daripada diri aku sendirilah. Kalau aku tak keluar daripada pulau, aku takkan pernah start berniaga. Aku takkan terfikir untuk buat ada bisnes sendiri. Alhamdulillah lah, Allah ilhamkan aku untuk ada bisnes sendiri. Aku mungkin takkan buat bisnes hot sauce aku. Aku takkan masuk dunia oil and gas. Sebab aku dulu belajar sains sukan. Aku belajar sains sukan dekat Perlis. Lepas tu bila aku dah habis belajar, aku mai balik Penang, aku nak keluar. Aku nak keluar. Itu yang aku pindah pergi Selangor tu. Masa kat Selangor tu aku kerja jadi trainer. Lepas kerja jadi trainer, Covid jadi, aku buat company oil and gas pula dengan kawan aku. Time tu belajar macam-macam lagi. Lepas tu tutup. Lepas belajar tu, aku gunakan apa yang aku belajar, aku start business hot sauce aku sendiri. Kita tak tahu apa kita nak belajar. Aku rasa kalau aku duduk kat Balik Pulau, mungkin aku takkan belajar pun pasal cara nak buat hot sauce, cara macam mana nak set up kilang sendiri apa semua tu. So bagi aku untuk hampa lah yang mungkin tengah tengok video ni and then rasa macam aku nak keluar tapi aku takut, tapi aku risau. Aku tak keluar je. Keluar je. Belajar sebanyak mungkin. Guna apa yang hampa belajar. And then cuba give back. Cuba cari apa kebaikan yang aku boleh buat. And then insyaAllah rezeki tu ada je kat situ. Alhamdulillah. Aku pun akan cuba balik ke Balik Pulau lagi kerak jugalah. Okay. See you guys on the next one. InsyaAllah kita jumpa lagi on the next video. Bye.